Gara-gara Speed propaganda US yang puluhan tahun tu musnah macam tu je. Sia-sia je labur puluhan bilion US dollar. Selama ni media barat duk ulang skrip yang sama. Kata China mundur, barang China cepat rosak, jangan pakai TikTok, nanti China curi data. Padahal Facebook, Google, Instagram, semua tu pun ambil data kita. Tapi disebabkan ianya di barat, orang buat-buat tak nampak. Baru-baru ni Speed fly ke China dan dia buat live dan beribu orang tengok. Dalam live tu dia tunjukkan segala-galanya. Bangunan-bangunan moden, jalan raya tersusun dan sangat terancang, internet laju gila walaupun train bawah tanah. Kereta elektrik Xiaomi lagi laju dari Lamborghini padahal harga 70,000 US dollar je. Dan kereta terbang, joget dengan robot lah, semua tu dia explore dan orang tengok semua macam tak percaya je yang ini semua ada di negara China. Siap ada yang komen masa live tu, ini ke China sekarang ni? Dan totally sangatlah berbeza dengan apa yang mereka pernah dengar sebelum ni di dalam media. Dan selama ini media barat bayangkan yang orang China ni macam robot, nerd, tak ada emosi. Tapi bila Speed borak dengan orang sana, elok je, melawak pun boleh dan sangatlah mesra. Dan kalau anda perasan semua ni, ini semua adalah storytelling. Saya nak ajak anda semua untuk belajar cara mudah buat storytelling dengan AI. Kelas ni saya nak ajak anda secara online. Kalau berminat, boleh tengok dekat sini.